Ramai penjawat awam ingat, pembiayaan LPPSA hanya untuk beli rumah siap sahaja. Sebenarnya, pembiayaan LPPSA juga boleh digunakan untuk membina rumah di atas tanah sendiri. Tapi, ada beberapa perkara penting yang anda perlu tahu dahulu. Sebab, perkara penting ini menentukan kelulusan pembiayaan LPPSA anda. Pertama, tanah mestilah milik sendiri atau berkongsi bersama pasangan ataupun bersama ibu bapa. Kedua, tanah tersebut mestilah bebas daripada sekatan tertentu yang boleh menghalang pembinaan ataupun gadaian kepada LPPSA. Tiga, perlu ada pelan rumah yang diluluskan oleh PBT sebelum permohonan diproses. Dan yang paling penting, buat semakan kelayakan pembiayaan terlebih dahulu supaya bajet pembinaan selari dengan jumlah yang boleh diluluskan oleh LPPSA. Chambers of Puteri Balkis bersama anda setiap langkah urusan gaman hartanah dan LPPSA dilaksana mengikut proses yang betul. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe channel kami.